Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Alhamdulillah. Hari yang ketiga saya di Projek Mega Jitra, Kedah. Hari ini saya datang untuk habiskan trunking. Saya tak nak bawa balik dah. Kalau nak diikutkan, dah settle dah untuk pemasangan trunking saya. Dah daripada hujung sampai ke hujung. Okey, settle lah. Cuma ada lagi 4 batang trunking. Saya letaklah mana-mana, tak ada masalah lah. Yang penting memudahkan orang lain, memudahkan saya. Cuma nak pasang je lah, dia rumit sikit. Nak kena potong lah, apalah. Kita ada masalah yang tu. Jadi saya pun nak pasang pipe, nak jalankan kabel. Progres saya ni tak boleh nak lama sangat dekat Jitra. Cuma dalam tak boleh lama, buat kerja mesti kena betul. Okey, alang-alang saya buat video, saya pun dah cerita kepada owner. Jadi owner pun nak tengok lah. Okey, ni aircon. Orang aircon kalau dia tengok, dia tahulah tu pipe aircon. Tu pipe aircon sampai ke hujung. Straight dia keluar. Masalah sekarang ni dia sambung macam ni. Saya tak pastilah dia sambung ni sebab ada masalah masa pemasangan, kabel tak cukup ke, ataupun nak repair bocor pipe copper aircon, kabel tak cukup, jadi pakai kabel ni. Okey, ni kabel tricor tuan-tuan. Okey, ni tricor. Jadi dia pakai kabel betul lah 2.5 mm. Sirim. Pakai sirim tu bagus lah, memang cukup bagus. Cuma yang tak bagus dia sambung macam ni. Sampai ke hujung ni. Hujung mana dia? Tu. Di sini. Okey, tu nampak. Cara jalan kerja ni tak smart sebenarnya. Rumah ni dah pernah terbakar dah tuan-tuan. Pernah terbakar disebabkan litar pintas. Takkan nak suruh terbakar kali yang kedua. Lepas tu dia ada bocor keluar air, tengok sini. Saya tak pastilah dia bocor ke ataupun wap dia ke. Saya bukannya pasang aircon. Saya ni tak pandai pasang aircon. Jadi jalan kerja aircon ni saya tak berapa pastilah macam mana. Cuma kawan-kawan yang pasang aircon ni ramai lah tuan-tuan. Ramai, saya dalam ramai-ramai kawan yang pasang aircon ni, saya cari yang mana yang paling betul. Kalau ikutkan cara pemasangan aircon, sini. Untuk kabel ni kabel ni dia tak boleh nak letak sekali dalam insulated ni. Ni insulated orang panggil kot. Insulated dia. Okey, ni insulated. Dalam ni dia ada pipe copper. Kabel tak boleh letak sekali dalam insulated. Risiko dia macam tu lah. Bila dia basah, dia akan efek pada kabel ni. Ketahanan kabel akan tak tahan. Yang saya tahu untuk kabel ni dia mesti asingkan pipe lain. Lepas tu baru kita tape sekali dengan ni. Pakai pipe lain ataupun kabel tight, baru kita tape sekali. Tapi kebanyakan saya tengok orang pasang aircon, semua dia letak sekali dalam ni. Jadi saya nak kata salah, saya tak pastilah tuan-tuan. Cuma yang saya tahulah, yang saya tanya orang-orang lama. Jadi dalam banyak-banyak saya tanya, hanya 2 manusia je yang saya boleh pakai. Asingkan kabel daripada letak sekali dalam insulated pipe copper. Maksudnya pakai pipe lain lah untuk kabel dia tu. Kabel daripada indoor untuk ke outdoor. Itu pipe lain. Cuma kalau anda yang di luar yang lebih berpengalaman tu, saya tak pastilah. Cuma kalau saya tengok yang bocor tu, tak cantik lah. Kabel akan jadi tak tahan. Bocor tu saya tak pastilah. Bocor ke ataupun wap daripada copper tu sendiri ke.
Kalau dia tak bocor, wap tu daripada pipe copper aircon, jadi air dia tu akan efek pada kabel lah. Ketahanan kabel jadi tak lama. Itu je sebenar yang saya nampak lah. Jadi saya bukan nak condemn orang buat aircon. Saya tak tahu aircon ni. Jadi untuk anda di luar yang lebih arif, kalau salah, beritahu je lah. Saya pun tak mahir. Cuma yang saya tanya orang yang biasa buat dan cara yang sebenarnya betul dalam pemasangan aircon dan pendawaian aircon daripada indoor ke outdoor. Saya cuma buat pendawaian aircon daripada DB ke aircon ataupun indoor. Letak soket letak soket 15A ke, direct masuk kabel ke, masuk dalam aircon ke, saya buat yang tu. Tapi untuk nak buat pemasangan aircon ni saya memang tak pandai lah tuan-tuan. Mudah nak cerita, tak pandai. Cuma apa yang saya pernah bertanya dan saya pernah juga berkhusus aircon, dia tak buat macam ni. Dia akan letak pipe asing. Jadi untuk apa yang saya buat video ni, saya nak tunjuk pada owner. Owner nak tengok. Benda ni dah 3 hari dah. Tapi hari yang ketiga ni baru saya ambil video tunjuk. Sebab owner sendiri nak tengok. Saya bukan nak condemn orang aircon, nak cakap orang aircon salah. Sebab saya tak ada pengalaman, tak ada ilmu buat ni. Kalau betul, betul lah. Cuma apa yang saya pernah belajar dulu dekat CIDB, dan saya pernah bertanya cikgu aircon, dan saya pernah bertanya orang yang lebih berpengalaman daripada saya, adalah lebih baik asingkan kabel daripada indoor ke outdoor, letak dalam pipe asing. Lepas tu letak sebelah tepi. Itu je lah. Tapi kalau anda kata salah, letak sekali pun tak ada masalah. Pastikan kabel yang daripada indoor ke outdoor tahan. Tak terkena air. Itu je. Jadi saya nak sambung kerja dulu tuan-tuan. Video ni khusus untuk owner. Jadi dia akan tengok lah. Owner tak naik dalam ni. Jadi sekali lagi saya beritahu rumah ni pernah terbakar disebabkan litar pintas. DB tak trip. Masa dia shorting macam mana tak trip. Itulah function dia. Itulah kelebihan tuan-tuan DB trip. Bukan DB trip kita pergi buat DB tu jadi tak trip. Itu salah. Bila trip DB kena cari punca. Kenapa trip? Itu sebenar dia. Itu dalam sistem wiring lah. Jadi saya nak buat kerja dulu. Rest. Okey tuan-tuan, sekarang dah jam 5.41. Alhamdulillah. Untuk pipe, area dapur dah hampir siap. Siap ni? Betul siap? Okey, separuh lah. Dalam 60%. Pembantu saya pasang pipe. Saya buat tracking daripada DB ni. Tracking saya buat tak menjadi tuan-tuan, dia pendek. Aduh. Biasalah. Saya bukannya pandai sangat dalam bab tracking ni. Ada kadang-kadang tu tersalah potong. Okey, settle. Okey, tengok untuk pipe dapur. Slow-slow sikit ni. Okey, itu untuk kawasan dapur. Untuk ruang tamu saya tak jalankan lagi. Sebab daripada owner dia minta saya settlekan dapur dulu. Dia nak bagi ada current untuk untuk kolam ikan. Dia ada dua kolam ikan. Sebelah ni satu dapur, lepas tu dekat ruang tamu. Yang lain tak ada apa dah tuan-tuan. InsyaAllah besok saya sambung lagi. Trunking pun ada lagi 2 batang lebih. Saya pun tak tahu nak pasang mana dah trunking ni. Tengoklah. Ada yang mana tempat saya boleh letak, saya letak. Tu ada 1 batang, hujung 1 batang. Okay, tak ada apa dah. Pagi tadi saya dah tegur pasal aircon ni. Okay, aircon. Nanti owner akan tengoklah YouTube ni. Untuk dapur, saya buat insyaAllah cara yang betul, cara selamat. Rumah ni, saya nak cakap wiring dia tak selamat, tak boleh tuan-tuan. Sebab saya datang buat site visit, lepas tu owner nak buat rewiring. Itulah. Daripada owner banyak rosak soket plug. Lepas tu kalau guna peralatan banyak rosak peralatan. Dah serabut dah. Benda tu dah serabut. Jadi tak nak
masalah tu terjadi 2 kali, dia di wiring ikut cara betul. Itulah settle. Saya nak balik insya-Allah besok sambung lagi. Saya Zahran Engineering. Terima kasih yang follow saya di projek Mega Jitra Kedah. Ada yang tanya saya Jitra. Saya pun tak tahu nama tempat ni apa dia, saya dah lupa ni. Blur, nak bagi tahu tu jadi blur. Saya bagi tahu Jitra je lah, senang. Yang mana ada area Jitra, nak apa ni, nak ajak saya mengetih, insya-Allah boleh lah. Saya pun nak tanya harga mega kabel sini berapa tuan-tuan. Mana tempat saya boleh cari mega kabel. Yang mana boleh bantu saya, boleh insya-Allah. Boleh WhatsApp pada saya nak beli mega kabel 10mm dengan 16. Dekat Kelantan itu saya tak sempat, bukan tak sempat, cuma untuk ukuran. Owner dah bagi ukuran. Saya kalau nak lebih baik kita pasang dulu trunking, baru kita ambil ukuran. Saya tak beli gulung, saya beli los, beli meter. Jadi untuk yang Jitra, yang mana tahu tempat jual mega kabel, jadi bolehlah berkongsi pada saya, tinggal di ruang komen ataupun boleh WhatsApp pada saya insya-Allah. Saya akan akan pergilah. Saya Zahran Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.